Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Syafiqah, selamat Hari Raya. Masih berhari raya. Pada hari ini jadi syukur kepada Allah SWT kerana pada tahun ini 2026 kita memulakan podcast intelektual yang santai tapi sampai untuk penonton-penonton, untuk semua ahli masyarakat yang ingin menambah keilmuan khususnya dalam bidang bahasa. Untuk introduksi awal, saya ingin melafazkan rasa kesyukuran dan terima kasih kepada pihak Pusat Sumber SMK Seri Pancing, khususnya di bawah kelolaan Puan Salmi yang menerajui program podcast ini dengan hasil kerja keras bersama dengan AJK kita kembali bersua. Jadi pada hari ini saya ingin memfokuskan kepada kepentingan bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu dah semakin terancam. Bahasa Melayu digunakan secara bobrok dalam masyarakat sehingga menjejaskan kegramatisan bahasa Melayu dalam perbualan kita. Terbukti dalam keputusan SPM baru-baru ini, bahasa Melayu antara mata pelajaran yang viral jatuh dari segi prestasi masyarakat di seluruh negara. Jadi pada hari ini sebagai introduksi awal kita akan berkongsi tentang ejaan dalam bahasa Melayu, Syafiqah. Ya, baik cikgu. Seterusnya, terang lagi kan bersolo. Bahasa merupakan perkara penting dalam kehidupan. Apa lagi kesalahan ejaan yang ketara dalam masyarakat sekarang, cikgu? Ya, Syafiqah, pada hari ini kadang-kadang kita memandang enteng tentang bahasa Melayu. Ya, kita nampak macam bahasa Melayu mudah, tapi bila kita mempraktikkan secara tepat, dia salah. Jadi hari ini kita buat sedikit ujian perkongsian ilmu bersama dengan masyarakat. Kita lihat, adakah kita telah menguasai bahasa Melayu sebagai anak bangsa yang katanya bahasa melambangkan bangsa. Kita mulakan dengan ejaan yang pertama, Syafiqah. Ejaan pertama contohnya perkataan sunnah. Syafiqah pegang. Saya juga menjemput Zulaika ke hadapan untuk memegang kata yang pertama. Kita tengok sekarang. Perkataan pertama apa dia? Sunnah. Apakah ejaan yang tepat? Kita tunjuk pada audiens. Sama ada ejaannya sunnah atau ejaannya sunnah. Adakah ada dua konsonan? Jadi kita tanya Syafiqah dulu. Syafiqah, kalau Syafiqah lah, mana yang Syafiqah pilih yang tepat? Saya rasa saya pilih sunnah. Double N. Zulaika? Saya rasa sunnah juga. Ya, kedua-duanya memilih sunnah. Jawapannya adalah sedar atau tidak? Sunnah. Salah. Jadi gugurkan sunnah. Ini yang betul. Agak kata saya sunnah. Dalam bahasa Melayu, bahasa Arab yang kita pinjam, dia tidak boleh double consonant. Dia mesti sunnah itu N1. Sama macam hajjah, J1. Bukan hajjah, J2. Begitu juga dengan sunnah. Begitu juga dengan Ramadan. Dia ada double consonant D dengan H. Ramadan. Sedangkan bahasa Melayu, kita tak perlu gabungan dua consonant itu. Ramadan. Jadi ejaan yang pertama yang tepat adalah apa dia? Sunnah. Dah belajar sesuatu? Okey, kita ejaan kedua. Kadang-kadang kita kita ambil mudah ejaan pencil. Manakah ejaan paling tepat? Saya rasa pensel. Saya rasa pensel. Jadi ada dua jawapan sekarang. Mana ejaan paling tepat? Ejaan paling tepat adalah pensel. Tahniah Zulaika Syafiqah. Manakala Zulaika ambil iktibar, belajar dari kesilapan. Baru dua ejaan. Kita ejaan ketiga. Sekarang yang kedudukan markah berapa? 1-0. Ejaan ketiga. Ejaan stocking. Kita selalu guna stocking di sekolah rendah, di sekolah menengah. Tapi ejaan mana paling tepat? Syafiqah dulu. Saya rasa stocking. Stocking. Maknanya ada G? Ada G. Oh. Zulaika? Saya rasa stocking. Oh, ada G. Bukan macam orang Terengganu. Stocking. Bukan stocking. STOKIN. Mungkin sebab saya rasa dia ada G lebih tepat. Menepati, yang lebih tepat. Okey, jawapannya adalah dua-dua betul.
tahniah stalking ya. Mungkin dalam masyarakat kita Zulaikha dengan Syafiqah yang masih menggunakan stalking. Tapi sebenarnya stalking. Jadi kita belajar sesuatu. Yang keempat. Oh macam piramid pula ya. Berapa kosong dah tadi? 2-1. 2-1. Okey, kita ke ejaan keempat. Okey, ejaan ni adalah tips. Kadang-kadang kita nak gunakan antara tip untuk berjaya dalam SPM. Hari kita dengar penceramah sebut kan. Jadi ejaan dia macam mana ya yang paling tepat? Saya tanya Zulaikha dulu. Saya rasa tips. Saya kata tips ya. Manakala Syafiqah? Saya pun rasa Tips kan kita selalu tengok di media-media sosial, di media-media arus perdana. Tapi sebenarnya ejaan yang paling tepat adalah sedih je muka. Tak apa, kita belajar dari kesilapan. Kerana orang berjaya, dia buat silap dulu. Betul tak tidak? Berakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit dahulu, Bersenang-senang kemudian. ya, hebat anak murid cikgu kan. Tahniah. Kita ke ejaan kelima. Ini best dua-dua betul ni. Sebab apa? Sebab kita selalu tengok semasa bulan Ramadan. Cuba sebutkan satu chef yang awak kenal di negara kita yang awak. Chef Wan. Chef Wan. Awak ada chef popular yang buat restoran di KL tu. Khairul. Chef lah tu. Sebab itulah dia bijak. Yang itulah chef. Tapi ejaan yang tepat apa dia kita tanya Zulaikha dulu. Saya rasa chef. Chef ya? Saya pun chef. Saya pun rasa benda yang sama. Yang mana? Chef. Awak rasa chef, dia rasa chef. Oh, awak rasa. Saya rasa yang ni. Yang ni chef jarang ni nampak chef. Ni chef. Tapi ejaan yang tepat agak-agak siapa penonton? Penonton yang tengok podcast pada ni boleh cuba-cuba ya, tulis komen kat bawah. Jawapannya adalah yang betul adalah tahniah sini. Chef. Yang sini belajar dari kesilapan. Apa tadi? Berakit-rakit, Dahulu. berkehulu, berenang-renang, Ke tepian. bersakit-sakit, Dahulu. bersenang-senang. Kemudian. So kita dah belajar 5 ejaan pada hari ini. Tahniah kepada penonton yang mungkin berjaya 5-5. Boleh komen kat bawah, bagi nombor telefon. Nanti kita hubungi nak ucap tahniah. Kepada presenter kita, tahniah juga. Okey, kita teruskan. Cuba Puan Mushi tunjukkan bagaimana mengenal bahasa gramatik dalam masyarakat yang semakin bobrok ini. Betul. Kadang-kadang kita Syafiqah kita selalu menggunakan bahasa-bahasa cacamarba. Cacamarba ni maksudnya campur aduk. Ya. Bahasa-bahasa yang pasar kita menulis, bercakap. Jadi itulah sebenarnya yang menjejaskan kita dalam peperiksaan. Jadi kita kena belajar menggunakan bahasa yang betul. Kat mana kita boleh tengok macam inilah podcast. Ini wadah daripada podcast sekolah memberi satu peluang untuk masyarakat ataupun untuk pelajar-pelajar belajar tentang bahasa. Yang kedua, kita boleh guna buku dan juga kamus dewan. Kamus dewan ini adalah sebenarnya cikgu punya rujukan utama sejak daripada belajar zaman universiti sampai kan menjadi munsyid. Alhamdulillah menggunakan kamus dewan sebagai rujukan utama kerana di sinilah Dewan Bahasa dan Pustaka memberikan perkataan-perkataan mutakhir. Contohnya viral kalau bahasa Melayu dia panggil apa? Tular. Kan? Jadi gunakan kamus dewan dan sentiasa cakna dengan perkembangan bahasa. Kita ada banyak ruangan-ruangan dalam media sosial memberikan tentang perkembangan bahasa. Ya, betul cikgu. Kita teruskan dengan ejaan 6 hingga 10. Betul. Okey. Pandangan Syafiqah setelah melalui 5 ejaan tadi macam mana? Saya rasa saya dah belajar benda yang baru dan boleh berubah after this. After this tu bahasa Inggeris Selepas ini itu sebenarnya Syafiqah sengaja buat macam tu nak tunjuk realiti masyarakat kita. Bila bercakap dia campur aduk dengan bahasa Inggeris kan Syafiqah? Tapi sebenarnya cuba buat ayat yang betul semula tadi. Saya akan berubah. Saya akan berubah dan saya akan belajar pada selepas ini. Cikgu suka kepada perkataan baharu yang Syafiqah guna tadi. Dia kata saya akan perkara yang baru. Baharu dengan baru dia beza kan? Baharu untuk sifat, baru untuk masa. Bagus Syafiqah Contoh, saya menyambut tahun baharu. Sebab itu sifat. Saya memiliki rumah baharu. Tapi kalau baru, saya baru sampai.
Jadi ada beza antara baru dengan baru. Kita dapat daripada Syafiqah tadi. Ya. Terima kasih Syafiqah. Jadi kita teruskan Syafiqah dengan sesi 2. Syafiqah sedang dahului Zulaikha tadi 21, betul? Kita ke sesi 2, 6 hingga 10. Penonton-penonton lagi nak tahu kan apa lagi perkataan-perkataan yang mengelirukan masyarakat. Kita ke perkataan ke-6. Dijemput Zulaikha untuk memegang satu perkataan. Ini dia perkataannya, diminta baca Syafiqah. Reda. Redha. Reda. Cuba buat satu ayat. Saya redha. Saya reda kerana saya sudah kalah. Nampak jujur orang Jumalang. Tahniah kepada Zulaikha. Okey, sekarang kita pilih. Saya rasa reda. Yang mana tu? Saya pilih yang mana? Ada D je. Ada D. Mana redha? Ya, Mana redha. perasaan redha? Zulaikha? Saya rasa ada D juga. Ada juga sebab kita redha. Tapi tak apa, kita belajar dari kesilapan. Jawapan yang betul adalah redha. Sekali lagi kita mengambil daripada bahasa Arab, para penonton, iaitu bahasa Arab kita oleh 2 konsonan di situ. Jadi redha bahasa Melayu macam Ramadan tadi kan. Mana ada Ramadan, DH, Ramadan. Redha. Jadi yang ke-6 masih 2-1. Nampaknya Zulaikha, Syafiqah sedang mendahului ni. Okey, kita ke ejaan ke-7. Ejaan ni agak mudah, namun sering disalahgunakan oleh restoran-restoran seluruh negara. Kalau tak percaya, kita pergi ke mana-mana di bandar, kita tengok dia je restoran mi goreng dan sebagainya kan. Dia je mi tu. Tapi mana yang betul sebenarnya? Okey, kita tanya kedua ahli panel kita, mana yang betul? Saya rasa mi yang menggunakan I. Mi yang guna mi macam mana? Saya menggunakan E. Kan mi mereka sebenarnya tidak berlakon para penonton. Mereka jujur, mereka memilih apa yang mereka rasa. Kalau rasa mi rasa mi. Tapi jawapan yang tepat ialah MI. Ya, betul. Terkejut? Tidak kan, sebab kita pergi mana-mana kedai MEE. So nanti kita jumpa kat kedai, saya cadang kepada penonton, pergi jumpa. Encik, restoran tu salah eja tu. Bukannya mi, MI. Suka dia. Dia kata terima kasih, dia cakap. Jadi kita tegur kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam masyarakat. Okey, mi kita ke ejaan ke-8. Ejaan ke-8 ni special sikit. Dia ada 3 ejaan sebab kekeliruannya ada 3. Jadi siapa nak pegang 2? Syafiqah pegang 2. Antara yang pertama cuba baca. Email. EMAIL. Yang kedua, Email. email. E sempang MEL. Yang ketiga, Email. email. Tak ada sempang. Tapi yang mana yang betul? Yang mana agak-agak Zulaikha? Saya rasa email yang ada. Yang mana? 1, 2, 3. Yang satu. 1 E sempang MAIL. Syafiqah? Saya rasa nombor 3. Nombor 3 Syafiqah rasa nombor 3. Dia tak ada sempang, dia MEL bukan MAIL. Jadi yang mana yang betul? Penonton boleh cuba-cuba tanya-tanya. Jawapan yang paling tepat adalah adakah 1, adakah 2, adakah 3. Jadi yang paling betul adalah tahniah kerana yang 1 itu salah. Yang 2 salah dan yang betul yang ketiga Syafiqah 3-1 kan? 3-2 kedudukannya. Tinggal 2 lagi ejaan. Agak-agak yang mana Okey, kita ke ejaan ke-9. Ejaan tengah hari. Ejaan ini agak biasa kita guna dalam percakapan dan dalam penulisan. Namun kadang-kadang kita terlepas pandang Syafiqah, kesilapan kita dalam mempraktikkan bahasa Melayu yang gramatis. Maksud gramatis ialah bahasa Melayu yang tepat dari segi ejaan, struktur, sebutannya, dari segi peraturannya. Betul. Okey, sekarang kita tengok dari segi tengah hari. Mana yang betul? Saya rasa tengah hari yang ada sempang. Yang ada sempang. Ini tak ada sempang. Sebab ada jarak. Ada jarak. Okey. Saya rasa yang ada, yang tak ada jarak. Yang ada jarak. Yang ada jarak. Ada jarak juga tengah hari. Okey, nampaknya kedua-duanya seia sekata memilih tengah hari itu mesti jarak. Adakah dia betul? Setuju semua? Jawapan dia adalah tengah hari jarak. Tahniah, bangga saya. Kepada pelajar-pelajar yang dapat menguasai bahasa dengan baik. Tahniah. Sekarang kita ejaan terakhir. Bila bercerita tentang legenda, saya teringat kepada Allahyarham Seniman Agung P. Ramlee. Juga teringat juga kepada Allahyarham Sudirman, kan? Dua figura dalam bidang seni yang sangat popular di negara kita yang telah meninggalkan kita. Mereka adalah legenda di negara kita. Nama persoalannya, adakah ejaan legenda yang kita gunakan hari-hari itu betul? Sekarang saya buka kepada Syafiqah untuk Zulaikha memilih mana ejaan yang paling tepat. Saya rasakan legenda yang
Syafiqah? Saya merasakan yang ini juga. Ya, itu juga. Mana ejaan dia legenda, bukan legenda. Jadi kita tertanya-tanya. Sebab kadang-kadang kita melihat dalam media-media, media-media massa, menulis begini begitu. Namun kadang-kadang tidak mempraktikkan bahasa yang gramatis, ya. Jadi ejaan paling tepat adalah bukan legenda tapi legenda. Tahniah kepada kedua-duanya. Kedua-duanya berjaya dengan tepat. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita telah belajar berapa perkataan? Ada 10 10 perkataan untuk kita berkongsi sebagai permulaan dalam podcast SMK Seri Pancing pada hari ini, dan moga-moga dia memberi impak dalam kehidupan kita. Saya serahkan kembali kepada saudari Nur Syafiqah. Bagi pengakhiran kata pada hari ini ialah saya akan menyampaikan beberapa pantun. Itu, rindu di hati tidak keruan, bersimpuh lara, tepian tualang. Bahasa Melayu tunjang kemajuan, semoga ilmu bertambah gemilang. Ya, dan pantun terakhir daripada cikgu, tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu. Kita belajar ramai-ramai bahasa Melayu nombor 1. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.